Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, selamat malam semua. Okay, malam ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak membuat analisis terhadap data ini. Okay, jadi data ini adalah data yang kita perolehi, data inform decision making (DIM) yang kita perolehi daripada pihak KPM sebenarnya. Jadi kita kena buat satu analisis untuk data ini supaya kita boleh bentangkan kepada bos kita. Okey. Jadi di sini untuk paparan kali ini saya tidak tunjukkan nama-nama sekolah di tepi sinilah. Saya sudah hide. So saya hanya tunjukkan skor yang diperolehi sahaja, skor yang didapati daripada data-data yang telah pun dirumus daripada pihak KPM sendiri. Baik, jadi untuk itu kita kena ada garis panduan. Yang ini adalah merupakan indikator risiko cicir yang saya dapat perolehi daripada garis panduan. Siapa-siapa yang berminat bolehlah PM saya nanti untuk dapatkan inilah. Baik, ini merupakan indikator. Okey, indikator dia. Ada 7 rubrik di sini, iaitu faktor individu dan faktor keluarga murid itu. Okey, dan ini merupakan skornya dan ini merupakan rubrik daripada skor tersebut, keterangan daripada skor-skor tersebut. Okey, di sinilah kita nak rumuskan. Jadi baru kita tahu apakah keterangan bagi setiap skor yang dicapai itu. Okey. Okey, sekarang kita nak buat lookup dia dahulu. Jadi di sini saya telah pun masukkan semua indikator tadi, iaitu saya masukkan dengan cara copy. Okey, yang ini saya kena copy dahulu. Okey, copy. Kemudian kita masukkan di bahagian atas. Kalau kita copy seperti ini, Ctrl B, dia akan pergi ke bawah. Okey, kita undur dulu. Kalau kita copy supaya dia berada di horizontal macam ini, kita kena right click dan kita kena buat space special ataupun kita just klik transpose. Okey. So sekarang ni saya klik transpose. Dia akan pergi ke atas. Okey, secara horizontal, copy secara horizontal. Baik. Sekarang ini untuk kehadiran ke sekolah, kita kena rujuk pada kolom K ni. Jadi apa yang kita perlu buat adalah nombor 1 ni apa dia keterangan indikator dia. So kita kena cari lookup. Bagaimana kita nak buat lookup? Okey, macam biasa saya akan type sama dengan di sini. Nanti saya akan besarkan equal to. Okey, oleh kerana bahagian ini, okey, 1 dia akan merujuk kepada indikator kehadiran, indikator akademik, disiplin, dia ke bawah. Dia bukan ke tepi ya. Dia secara menegak macam ini. So data ini nanti dia akan dibaca oleh lookup. Dia lebih sesuai kita gunakan hash lookup. Okay, hash lookup sebab kita nak tengok skor dahulu di atas ini. Biasanya kita tengok yang secara menegak macam ni, vertical. Jadi sekarang ni kita tengok skor dan dia punya hasilnya di bawah. So kita kena guna hash lookup lah. Lookup value-nya adalah yang ini. Okay. Lookup value-nya adalah bahagian kehadiran sini. So kita klik yang pertama dahulu. Ini adalah lookup value. Contohnya kalau nombor 1, so hasilnya nanti akan pergi kepada nombor 1 lah. Okay. Lookup value. Table array-nya adalah di bahagian ini. Okay, sini. Nombor 1 dia akan merujuk kepada ini, nombor 2 dia akan merujuk kepada ini untuk kehadiran.
Okey, jadi untuk ini kita kena lock dahulu. Lock dahulu yang ini. Ini kita kena lock. Tekan F4. Okey. Yang ini kita tak perlu lock sebab yang ini nanti bergerak ke bawah. Jadi kita tak perlu lock. Sama juga dengan yang lain ya. Okey, kemudian kita letak koma, ikut saja arahan di bawah ni ya. Okey, row index number ini adalah dia indeks row yang keberapa. Okey, kita tengok di sebelah ni. Dia adalah row yang pertama tadi. Ini row kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi setelah setakat mana yang kita highlight tadi, jadi kita kena kira row yang keberapa. Jadi so kita nak ambil bahagian kehadiran row yang kedua. Jadi ini adalah row yang kedua. Okay. Row index number adalah row yang kedua. Kemudian kita nak pilih bukan approximate match, tapi kita pilih exact match. Okay. Sekarang saya magnify dulu. Saya zoomkan ya, supaya lebih jelas. Inilah merupakan dia punya formula tadi. Okay. Hash lookup. Bahagian risiko cicir, worksheet risiko cicir ni tadi. Okay. Kemudian dia punya table array adalah ini. Okay. Kemudian ini table array dia. Kemudian dia adalah di row yang kedua untuk dijadikan hasil carian itu pada hash lookup dan exact match. Okay, sekarang kita tekan enter. Baik, sekarang dia sudah ada. Okay. Okay, ini adalah hasilnya. So kita kena besarkan sikit sebenarnya. Baru dapat. Okay. Kita juga boleh letak ini secara automatik sebenarnya. Secara automatik. Nanti kita belajar lah. Okey, jadi untuk itu yang ini kita just heret ke bawah. Dia akan jadi macam tu. Yang nombor 1. Ataupun kita right click, klik pada tanda tambah di sudut tepi ni. Dia akan berlaku macam tu semua lah. Okay, kalau kita tidak mahu dia terlalu besar, okay, kita just adjust saja supaya dia sama besar. Ini untuk rujukan saja sebenarnya. Okay. Selepas itu, untuk pencapaian akademik pula, untuk pencapaian akademik, dia akan merujuk kepada pencapaian akademik sini. Okay. Jadi, kita kena buat satu lagi formula dekat sini, iaitu saya copy saja, tarik sebelah. Okay. Bila kita tarik sebelah sini, apa yang kita perlu tukar adalah di bahagian hash lookup ni tadi. Okay, untuk pencapaian akademik, skor nombor 1 adalah yang pertama, row yang pertama, ini row yang kedua, dan pencapaian akademik adalah row yang ketiga. Rekod disiplin row keempat, dan seterusnya row yang seterusnya. So yang ini kita kena tukar row-nya. Okay, jadi kita kena tukar di bahagian sini. Row yang ke berapa tadi? Row yang ketiga. Enter. Okey, yang ini pula. Betul ke tidak dia pilih L2 untuk akademik? Okey, sini dia L. Kenapa dia tak bergerak? Okey. Ini dia. L yang kedua untuk akademik. Okey. Sebab itulah kita tak gerakkan ini tadi. Kita tak lock ini tadi.
Kalau kita lock, dia akan kekal di sini. Okay, jadi ini L2, dia akan bergerak ikut kita nak copy tu dekat mana. Okay, jadi semua subjek tidak mencapai tahap. Ini adalah satu contoh, saya kecilkan. Okay, sekarang kita tekan 2 kali pada tanda tambah di sudut tu. Dia akan automatically merujuk kepada bahagian ini. Dan seterusnya, saya akan tarikkan sini lagi dan seterusnya sampailah status. So, kita akan tukar ke semuanya. Kalau yang ini tadi row yang ketiga, yang ini row yang keempat, tukar row-nya sahaja. Okey, yang ini row yang kelima. Ini pendapatan isi rumah row yang ke-6. Okey, row yang ke-6 tengok. Kenapa? Sebab 36, row yang ke-6. Okey, row yang ke-7. Dan ini row yang ke-8. Kemudian kita tarik ke bawah atau klik 2 kali pada bucu. Okey, selesai. Baik, setelah selesai ini, barulah kita dapat buat analisis ataupun membuat satu bentuk dashboard. Dashboard ni nanti saya akan gunakan online. Okay, saya akan gunakan Looker Studio. Okay. Jadi itu sahaja untuk cara-cara kita nak menggunakan hash lookup sebenarnya. Bagaimana kita nak gunakan hash lookup. So nanti kita akan teruskan dengan cara memasukkan data ini ke dalam Looker Studio. Itu lebih menarik lah. Okay, jadi setakat ini itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.